link ke page Ustaz ya, Madrasah Darussalam online. Okey, kita tak ada banyak masa. Kita perlu teruskan kelas pengajian insya-Allah. Kita mengaji kitabullah, kalam Allah. Pengajian yang paling besar adalah mengaji kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan kelas tahsin wa tafsirul Quran kama sabaq, seperti sebelumnya. Yang mana pada kuliah yang sabiq, kuliah yang lepas, kita telah belajar al-ayah, ayat yang ke 15 hatta 19, 25 sehingga 29. Tetapi Ustaz hanya sempat tafsirkan 25 hatta laisa ashar walakinna 20. 15, kemudian sampai 26. 26. Kita baca sehingga hatta 19, tapi yang itu tak sempat kita nak tafsirkan. Jadi mohon untuk baca sendiri tafsiran ya. Kita sempat terjemah sebab kita terhambat oleh masa. Kita nak upgrade sikit kelas kita ini. Pertama, kita nak ambil kehadiran. Jadi kehadiran ini Ustaz pun tak bawa buku. Kalau ada buku tak apa, tak ada buku jawabnya kena masuk dalam telefon lah. Buat senarai kehadiran, semua orang tulis. Ustaz akan cek, tulis tarikh, hari, minggu ke berapa. Sebab Ustaz nak kena bertanggungjawab berikan sijil syahadah pada yang khatam. Kita akan khatam rubuk. Kita akan khatam 10, 10, 10. Ya. Okey. 10 juzuk, 1 syahadah. 10 juzuk, 1 syahadah insya-Allah. Kemudian kelas kita akan kita buat 2 hala. Ustaz baca, sekali-sekala Ustaz akan tanya, halakan sikit kamera kepada yang ditanya. Ustaz akan support orang yang boleh jawab lah. Ustaz nampak muka confident ya, baru Ustaz ni kan. Okey, lepas pada itu kita akan rakam pun kadang-kadang pusing-pusing kamera lah ya. Ya macam kelas. Okey. Biar macam kelas apa ni? Kelas yang betul-betul kelas lah, bukan rakaman kan. Okey, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah sanaqra kita akan baca bersama al-ayah 30. Ayat 30 hatta 37. 37 min suratil Baqarah. Nahnu sanaqra safhatan wahidah. Kita akan baca satu muka surat. Hakadha. Okey, tanpa terletih banyak, hari ini kita nak tengok pula huruf mad. Mad ini ada 2. Satu mad asli ataupun mad tabi'in. Bila mana alif di depannya baris atas. Bila mana ya di depannya baris bawah. Fi. Baris atas qala. Kemudian kita yang waw baris depan. Qama adalah mad asli. Yaqumu juga mad asli.
Kalau tuqimu juga mat asli. Daripada perkataan sama, qama yaqumu tuqimu. Ya. Baik. Kemudian kita nak tengok bila mat asli dia ada mat far'i. Selain daripada mat asli maka mat far'i, mat cabang. Mat cabang ni banyak. Ustaz tak sentuh lagi nama apa. Mat far'i itu mat yang berpecah. Jadi boleh beza di antara asli dan far'i pun dah cukup dah. Okey, apa makna mat asli? Sekiranya di depan alif bagi atas, qala. Sekiranya di depan waw mati barisnya di depan, yaqum. Sekiranya baris di bawah sebelum ia mati, tuqimu. Yuqimu, muqimu. Perkataan asalnya adalah qama yaqumu muqiman. Nampak beza perkataan sama. Qama berdiri, yaqumu dia sedang berdiri, muqim orang yang duduk berdiri di kampung itu, orang yang bermukim di situ. Qama yaqumu muqimu. Mak asli ya. Selain daripada itu mak far'i. Mak asli dua. Tapi orang baca sekarang dia suruh sedap, dia suka lereh. Lereh tarik tambah 4. Kerana dia main lagu. Ya, tak nak komplain banyak lah. Tapi guru ustaz, kalau dua dia memang baca dua. Dia selalu tegur kalau orang lereh sampai lebih daripada 2. Ya, amalkan kalau 2 lah. Jangan tarik panjang lebih ya. Okey, kita tengok contohnya wa'id qala. Qala. Itu mat apa? Mat asli. Inni, ni. Mat asli. Ja'ilu asli. Lengkap dah. Khalifah asli. Qalu, qalu. Itu asalnya mak asli. Tapi oleh kerana bertemu dengan alif, dia jadi mak wajib, mak jaiz, munfasil. Mak asli, lu. Asalnya kalau lu saja, qalu, dia telah kata ramai-ramai. Tapi asalnya asli bila bertemu dengan hamzah itu, dia jadi mak jaiz. Kita mengaji mat malam ni ya. Mat yang far'i itu banyaklah, tapi malam ni biar boleh beza. Ma farqu baina asli awit tabi'i wa far'i. Apa beza di antara mat asli ataupun mat tabi'i dengan mat far'i, mat yang bercabang pecah banyak. Okay. Kita baca. Ikut ramai-ramai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Ada yang tak jumpa ya? Oh dia tu kena ambil masa kita baca ni kena ambil Quran yang manual lah, yang bukan terjemahan kan. Dia ada sedikit kelemahan kerana dulu Ustaz mengaji dia tulis Jawi. Tak ada terjemahan, dia synchronize. Sama-sama kanan ke kiri. Quran ni dia bila terjemah balik ke Rumi kan dia kiri ke kanan, dia ada masalah sikit. Jadi Ustaz pun tak perasan masa pembelian tu, tak teringat kan. Okey, berusahalah untuk cam cara susunan ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Tekan sikit kerana dia sabdu adu. Macam tu ya, kita ulang. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Tekan sikit lagi, adu. Kita sambung macam ni. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Surah ini sebenarnya Allah mau bangkit asal. Bagaimana kejadian manusia yang kontroversi. Kejadian kita ketika Allah bentangkan kepada malaikat dibantah oleh sebahagian pada malaikat. Alasan dia munasabah. Tetapi Allah lebih alim, lebih hebat pengetahuan dia. Alasannya adalah manusia akan menumpah darah, akan bermusuh-musuh. Sekarang ini menumpah darah mereka yang jahat itu membunuh 11 juta orang Islam dalam masa 20 tahun ni. Tak kira lagi tu nenek kita bunuh mereka zaman mereka menjajah Filipina. Zaman Spanyol menjajah Filipina, mereka jajah Filipina, British jajah tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Belanda menjajah Darul Muslimin, negeri orang Islam Indonesia. Ribuan juta kita dibunuh mereka. Tak kira lagi peperangan lain yang tak ada rekod. Tak kira lagi 2 bom nuklear yang jahat mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Maka benar. Tapi Allah ada perancangan yang lebih hebat. Itu cerita tadi kan. Yang kita cerita tadi. Baik, kita baca terjemahan. Tartilkan ayat. Seorang baca. Kita ada mikrofon satu lagi. Ada. Siap. Alhamdulillah. Okey, ketua kelas kita lah. Siapa nak lantik keluar kelas ni Ustaz Senan? Malam ni ada kelas dah. Ustaz K, tolong. Okey, dua antara nilaian. Jadi yang pentingnya ada untuk penghulu kelas. Ya. Kelas kita ni berterusan seminggu sekali. Nama lain. Buku kehadiran tadi mana tak nak kena nama. Yang tak tulis lagi. Lepas ni boleh upgrade lah. Pakai Word ya. Kita kan ada teknologi canggih sekarang ni. Kita tasjilkan supaya ada sijil. Tasjil maknanya register. Sijil maknanya, kalau jumpa di mana-mana pun guru tahu ini anak murid saya. Mana ni? Halo, betul tak Ustaz? Dia mengaji dengan Ustaz, betul. Berapa kali mari dia tak pernah miss. Berapa kali mari dia mari separuh daripada kelas. Oh, okey, lulus murid tak begitu kan. Alhamdulillah. Okey.
Okey, syukur. Malam ni siapa akan baca terjemahan ni? Ustaz, nama siapa? Ana lupa. Ya. Okey, Muhammad Fazli ya akan bin Qasim akan bacakan terjemahan. Sekarang ni hari ni tak dulu baca ayat. Kalau dah ada Ustaz Cam orang yang boleh baca dengan baik, Ustaz suruh dia. Tak maulah tak boleh baca baik-baik, nanti ada rakaman. InsyaAllah ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung dengan Allah daripada syaitan yang akan direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulakan dengan nama Allah. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. dan limpahkan darah berburuhan. Padahal kami sedia kasih denganmu mujimu dan mencintamu. Tuhan berfirman, sebenarnya mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia telah mengadakan dan ditunjukkannya kepada mereka dari Tuhan. Terangkanlah kepadaku nama-nama semuanya dalam golongan yang benar. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mereka menjawab, Engkau ya Allah, dan kita mempunyai pengetahuan dari apa yang Engkau wajibkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah kepada mereka. Maka setelah Adam terangkanlah kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku terangkan kepada kamu bahwa Adam mengetahui segala segala dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka, tunduklah beri hormat kepada Adam, lalu mereka sekalian beri hormat kepada Iblis. Dia enggan dan tak tunduk dan menjadi dari golongan yang ada. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Engkau dan istri surga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok itu. Jika kamu hampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Setelah itu, maka syaitan memikirkan mereka keluar dari surga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nyaman yang mereka telah ada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yaitu mati. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yaitu kata-kata membuat taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, yang menerima taubat dan Maha Pengasihani. Sadaqallahul azim. Baik. Allahu Akbar, kan? Agak-agak jelas terjemahan tadi, kan? Itu terjemahan. Jadi tentang terjemahan ini, siapa ada nak tanya apa-apa? Kalau ada nak tanya, buku tanya, kita bincang terus. Ayat 30 sampai 37. Alhamdulillah. Tak ada tanya, Ustaz tafsirkan. Okey. Ya, fadal. Ayat 30. Berkaitan dengan malaikat, yang malaikat kami dia tanya daripada Allah, apa dia kata kita akan mencari atau macam mana malaikat ini dia pertanyaan itu beri pula. Ya. Adakah gambaran manusia yang akan wujud sudah ada sebelumnya? Ya. Alhamdulillah. Soalannya kita tengok, kan? Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tak kala berkatalah Tuhan kamu kepada malaikat, ini sesungguhnya saya, yakni Tuhan saya, iaitu Tuhan kata, ja'ilun, orang Tuhan yang akan menjadikan di dunia ini khalifah. Khalifah maknanya pengganti yang mengimarahkan bumi. Itu perbentangannya. Allah dah tahu, dah malaikat nak tanya. Tapi kenapa buat malaikat boleh persoalkan? Qala Allah satu. Qalu malaikat ramai. Tafsirannya, satu kitab tafsir menyatakan qalu di situ boleh dikatakan tiga. Qala yaqula, qalu. Qala satu kata, qala dua kata, qalu tiga ataupun lebih banyak. Malaikat ni ramailah, banyaklah. Jadi lepas pada tu, Tuhan, karena diberi peluang, kan, apakah nak dijadikan di muka bumi nanti benda yang akan merosakkan bumi itu dan menumpahkan darah. Soalannya adalah, apakah sebab malaikat ni dah boleh bertanya begitu? Tafsiran pertama, memang ada ahli tafsir menyatakan sebelum tu ada dah jenis manusia ini. Kan dah jutaan-jutaan. Allah kan tidak ada permulaan. Allah kan qadim. Dulu tak ada permulaan, kan. Jadi kita ni kan, ya, mengikut sejarah manusia mungkin telah ada 1,000,000 tahun. Jadi itulah sebabnya malaikat ada yang bertanya begitu. Dan sebenarnya, ya, malaikat ini pun sebenarnya bukan bodoh. Dan banyak ilmu yang diajarkan oleh Allah. Mereka boleh tahu banyak perkara sebagaimana diajarkan. Dan Allah pun tak menafikan. Cuma Allah mengkhabarkan. Wa yasfikud dima. Kalau tanya betul. Sekarang ni manusia ni kalau dia berebut. Ya, berebut orang perempuan nak dikahwini. Anak Adam membunuh. Berebut harta berbunuh. Kadang-kadang bergaduh dalam WhatsApp, bunuh. Kadang-kadang dalam Facebook, kata lebih kurang bunuh. Ya, kadang-kadang salah kecil je. Tarif. Kawan ni penaik, kawan tu pun penaik.
Kawan ni pun naik, kawan tu turun balik. Lama nak berperang lah tu. Mudah-mudahan ya, bila perang dunia ketiga, kita dah standby, kita Muslim yang akan menang. Bagilah mereka bergaduh. Sama-sama jahat. Kan? Okey, nampak tak ni? Perang dunia pertama berapa juta? Perang dunia kedua berapa juta? Telah bertumpah darah. Ya, dulu pancung kepala seorang mati, sekarang tak. Jadi lepas pada itu tengok dikalikan. Wa nahnu, argument dia ini benar. Kami ini nusabbihu, ada yang bertasbih ketika berdiri, ada bertasbih ketika duduk malaikat ni. Ada yang bertasbih ketika sujud, ada yang tasbih ketika menjunjung. Dia tasbih je. Menyucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kerja dia. Malaikat. Kemudian ada di kalangan kami bihamdika. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malaikat ni ya, dia tak ada makan minum. Begitu kerja dia, mengabdikan diri. Wa nuqaddisulah, dan mencucikan. Subhanal malikil quddus rabbunal quddus, subhanal quddus rabbunal quddus. Itu adalah tasbih akhir zaman ketika gurbun. Ketika dukhan, gurbun ketika dukhan. Jangan kita dengar tu, jangan tak ingat pula. Subhanal quddus rabbunal quddus, subhanal malikil quddus rabbunal quddus. Gawat je. Ya, dukhan banyak, sujud, tutup semua pintu. Zikir itu je, jangan kira ada udara tak ada udara. Allah pandailah hidup kita. Suci Allah. Tuhan kita Maha Suci. Kudus makna tasbih juga. Okey. Qala inni, Allah jawab. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang kamu tahu sikit je. Daripada apa yang kamu, Allah pun buat modul. Allah buat juga Nabi Adam. Kemudian bila siap Nabi Adam dihidupkan, panjanglah masa proses menjadikan Adam itu, ambil tanah, malaikat tu, malaikat ni itu dan sebagainya. Allah terus buat. Dan Allah pun mengajarkan Adam sesuatu ilmu lain. Katanya ilmu nama-nama benda, katanya ilmu bahasa. Malaikat tak diajar lagi. Adam diajar, kemudian ini dia, thumma aradahu ma'alal malaikah, supaya didedahkan kepada malaikat. Malaikat cengang-cengang tak tahu. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Tadi kamu cerdik, mana mandai. Aku nak buat kamu bantah. Kamu cerita nama benda ni. Malaikat pun tak tahu. Kalau kamu benar, kamu tidak. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, malaikat kata, qalu. Malaikat kata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu di sisi kami. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kamu telah ajarkan. Maknanya Allah juga ajarkan sebelum itu manusia ni, kalau jenis manusia suka tumpah darah. Ya, tapi Allah nak buat juga kerana asbab lain. Kamulah alim, maha tahu, kamulah hakim. Kita ada hari ni banyak orang berruang bidah, bodoh, tapi mengaku pandai. Dia tak mengaji lagi, dia kata tak ada. Tak berjumpa dengan guru lagi, dia dah kata tidak benar. Jadi orang yang berfatwa banyakkan orang yang tak tahu. Orang yang ruwai bidah. Akhir zaman ramai orang ruwai bidah. Sakli, Muhammad Fadli, ruwai bidah ni bodoh lah. Bahasa kita ni, orang Melayu dah ambil jadi bahasa Melayu. Dia payah nak sebut ruwai bidah, dia sebut bodoh. Bodoh tu bodoh. Ya, orang Melayu dah pinjam. Kita tak kata dia kafir, kita tak kata dia fasik, tapi ilmunya tak mencapai kualiti IQ standard yang bijak. Mengarut je dia kan. Bodoh tak bodoh pun, satu hari satu orang tu claim dia mula tenang, damai, kerana dia mula tak baca doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar yang diajar di tadika-dika sekolah dia tu. Kerana itu sesat. Cukuplah dengan bismillah, kata dia. Hadis bismillah itu ada. Kami pun baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada dalam 5 hadis lain. Oleh kerana tak sampai ilmu kat dia, dia kata tak ada hadis. Nak bagi tahu, kalau Nabi kata, kau kata Nabi tak kata, itulah pendusta kepada Nabi. Jangan kamu peli-peli kami, kononnya kami ini meriwayat hadis palsu saja. Yang Nabi kata, kamu kata tak kata, itu pun mendustakan Nabi. Lepas tu senyap. Kita pun bentangkan. Ni. Jadi malaikat ni kan cantik. Mengaku dia, qalu subhanaka la, rusak dia selalu. Wallahu alam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waktu gugu dia kan habis kelas dia kata wallahu alam. Kalau ada orang lain argument dia tahulah, Allah tahu, dia tak tahu lagi. Jadi orang lain tidak tahu khabar kepada dia. Habis macam tu kan? Dengan mudah kata orang sesat, orang lain tak betul. Kita wallahu alam kan. Bisawab. Kita punya fikir je, orang lain lagi banyak ilmu daripada kita. Baik. Jadi betullah. Mereka telah ada pengalaman, mereka telah tahu, tapi Allah lagi tahu. Kali ini Allah jadikan untuk ilmu. Kita tengok. Kemudian qala ya Adam. Adam diajar nama-nama benda. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, kabarkan kepada malaikat itu nama benda ni, ini apa, ini apa, ini apa. Kemudian Adam pun falamma amba'ahum. Adam pun ajar. Baik. Malaikat yang membantah tadi dengan yang tak membantah. Yang tak membantah pun tak tahu, yang membantah lagi tak tahu. Adam pun mengajarkan. Siapa guru, siapa murid? Adam guru. Jadi ulama kata, kalau dengan ilmu, manusia pun boleh jadi lebih bagus daripada malaikat. Kerana Adam itu manusia menjadi guru kepada malaikat. Jadi malaikat pun tak semua tahu. Pada masa itu Adam lebih tahu daripada malaikat. Inilah maksudnya ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau jahat, Allah kata, tadi Allah kata Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Ni otak ni. Ya Allah itu besar, Allah itu tak boleh menempati mana-mana tempat. Tapi Allah itu dengan ingatan manusia kepada Allah, ya, Nabi menyatakan qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman yang selalu berzikir kepada Allah itu adalah tempat yang mana dia zikir kepada Allah, makna Allah adalah hati. Macam kita kata begini, tak apalah sayang, walaupun abang kena transport jauh, tapi sayang tetap berada di hati. Mana itu kan? Begitulah makna hadis tadi. Jangan salah faham kan? Faham baik-baik. Jadi jangan kontroversi. Berdasarkan ayat ini, Adam mengajar pada malaikat, berdasarkan dibaca bersama dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada ulama yang menyatakan dalam hal tertentu manusia lebih hebat daripada malaikat. Dalam hal tertentu Allah kata kal an'am. Manusia ni punya gila. Teruk daripada lembu kerbau, harimau, lembu pada singa lagi dia jahat. Singa dia nak makan je, bukan nak nyaya. Dia tekam pada dia makan, dia lah kenyang perut dia, dia tak buat kenak kat orang. Manusia ni lain macam tau. Padahal kena ingat tau. Manusia ni kalau miskin dia fikir, aduh macam mana nak makan ni, duit tak cukup. Nasi goreng pun dah RM10. Masuk telur RM12. Mi Korea tu masuk telur RM15. Mi Korea kan. Mana barang naik agak kan. Okey, lepas pada tu dia fikir macam tu. Bila dah ada duit sikit dia fikir nak makan apa ya? Dah bosan nasi ayam je sekali-sekala, nak makan ikan buat sup. Makan sini. Kan mahal kan? Ayam murah sikit. Lepas tu bila ada dia fikir, kita dah cendol, asyik cendol di Gukawai aja. Asyik ABC Gukawai aja, nak yang sedap lagi. Makanlah cendol viral. Di sebelah tu kan. Cendol viral, mahal sikit kan. Habis, dia dah boleh makan apa yang dia mau, di mana dia mau makan. Tepi pantai ke tingkat 30, KLCC tingkat 80. Dia akan fikir dia nak makan siapa hari ni. Aku nak makan siapa hari ni? Ini jahat manusia.
Kawan dia kemudian makan tahu. Kawan makan kawan. Ulaika kal an'am balhum adallu. Kita ustaz ni pun tak berapa nak makan orang. Banyak kawan politik suka makan kawan dia. Itu untuk gua ada pun ustaz makan ustaz dah. Ya. Ustaz gurau ya. Gurau. Jangan ada yang kecil hati. Sebab Allah yang kata, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu macam binatang, bah lebih sesat lagi. Itu dia. Yang ini pula lebih hebat daripada malaikat, jadi guru malaikat. Dia kan. Dan disambung lagi, maka terjawablah. Ada benda tu adalah ihtimal. Tapi ada ulama yang berteori, ada kemungkinan ada makhluk sebelumnya. Dan Ustaz pun sebenarnya hampir setuju dengan teori itu. Kalau kita tengok sejarah. Tuhan itu bukan untuk alam ini saja. Langit ini sangat luas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang alam. Alam ini banyak alam. Ya, kongsi dengan kita pun ada beberapa jenis jin ni. Apa jenis malaikat kan? Berlapis-lapis sebenarnya. Okey, baik. Kemudian setelah begitu, habis cerita tadi, Allah pun kata, Allah memuji dirinya, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu, aku lebih tahulah apa yang gaib ada di langit, di bumi, yang nyata lagilah nyata. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kamu cakap, apa yang ada dalam hati. Dah terduduklah kita kan. Itulah sifat alimnya Allah. Sifat 20 yang mana kita bilang Allah itu sifatnya ilmun. Kaunuhu aliman. Dua sifat di situ. Allah itu berilmu dan keadaan dia sentiasa berilmu. Tahu kecil, tahu besar. Tahu yang lepas, tahu yang akan datang. Bah yang lepas boleh ditayang semula. Bah yang akan datang pun boleh ditayang juga. Allahu Akbar. Jadi seterusnya, habis cerita tu, Allah suruh lah dah begitu. Azan dulu ya. Masuk kan? Okey, kita azan untuk Bilal kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Innaka la tukhlifu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Habis satu pasal firman Allah pada malaikat. Allah jadikan manusia. Pasal kedua, Allah suruh malaikat tadi yang bantah, yang tak bantah, supaya sujud kepada Adam. Yang tak bantah memang dia sujud. Yang bantah tadi mengikut riwayat tafsir adalah 1/3 daripada mereka. Dan dapat dipulihkan separuh. Separuh dia mula patuh, sujud. Separuh dia diketuai oleh Iblis, tak mau sujud. Iblis sebenarnya pada masa itu jawatan dia ketua kepada malaikat, tapi dia spesies jin. Jin pun kerana pilihan Allah, walaupun dia jin, dia jadi daripada pucuk api, digolongkan dalam malaikat kerana dia jin yang mana sangat taat dan patuh. Tapi kali ini kerana ada wasa kebarakah, perangai degil, perangai rasa hebat, perangai rasa besar, perangai takabur dan istikbar, perangai kibar dan besar diri, dia bantah tak mau sujud. Dia masih degil. Apa wasa kebarakah? Dia enggan sujud. Dia takabur. Bukan minal kafir. Maka jadi kafir. Itu je dua sebab. Kita ni, kita ada banyak sebab lagi lah kan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan kami ikut perangai iblis.
kerana takabur, rasa lebih. Adam kan daripada tanah. Khalaqa Adam min turab. Dijadikan Adam daripada tanah hitam mencampur cumpul lagi busuk. Khalaqtani minan nar. Kamu jadi kami daripada api. Itu je. Dia rasa tanah hina, api itu mulia. Padahal kita bukan lagi tanah. Kita dah menjadi satu yang asal ditakui. Mereka lagi bukan lagi api. Tapi kejadian asal daripada pucuk api. Hilang di situ. Dan iblis apa perkara minta supaya dipanjangkan umur. Tak semua iblis tak mati. Tapi iblis yang pada masa itu membantah itu Allah izinkan. Kerana dia nak tengok. Ya, nak tengok, nak sesatkan manusia. Allah bagi jaminan. Siapa yang ikut dia, ikutlah, sesat. Dan orang yang menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh, yang bertakwa akan berjaya disesatkan. Ringkasnya begitulah tafsirannya. Jangan lupa untuk mendalami dengan baca sendiri. Ya, Ustaz pun sebelum turun baca banyak kali. Ya, begitulah. Ustaz ni tak dan kadang-kadang nak baca kitab. Okey, hari ni ingat kelas kita ke berapa? Ustaz itu kelas kita kali ke-9 kan? Betul? Ustaz tanda di sini kali ke-9. Yang ada malam ni sekira ada sebelum ni pun. Ya. Ni kali ke-9. Okey. Muhammad Khairul siapa? Okey, Tuan Khairul datang ya minggu depan ya. Muhammad Fazli dah tukang baca. Husni siapa? Okey, Husni memang kerap ada. Jangan miss lah. Muhammad Subha. Okey, Tuan ya insya-Allah setiap Rabu kan. Kemudian Kaharuddin Ibrahim. Ya alhamdulillah Ustaz. Kemudian Muhammad Aditya. Saya sebutnya alhamdulillah ni pelajar cilik contoh. Okey, kemudian Awangku. Siapa? Alhamdulillah. Kemudian orang Brunei. Ya. Okey, kemudian Muhammad Syakir, Ustaz Syakir. 8 orang lagi tak tulis nama. Ya. Taklah bermakna orang tak hadir malam ni, dia tak boleh hadir. Ajak orang lain hadir kan. Amat lagi kita nak habis kan. Ini pun baru muka surat berapa? Ayat 37 habis kan. Okey ya. Jadi Ustaz buka 1 minit 2 minit untuk tanya soalan. Ustaz dihambat oleh masa. Habis ni orang duduk nunggu ngaji Quran kat rumah pula. Tasin dalam 4-15 orang. Sering ajar juga, Ustaz ajar juga. Jadi tak banyak masa kan. Pagi-pagi kerja keluar. Dekat pejabat pun ada juga seorang dua ngaji. Jadi tak ada ni ya. Tak boleh nak lama-lama lah. Kalau tak soalan okey kan. Jadi jangan rasa rugi untuk duduk ngaji Quran kan kalam Allah. Jadi matlamat pengajian kita adalah satu. Ya. Okey. Ya. Okey, sebenarnya tak apa. Kita anggap itu positif. Nabi Musa alaihissalam Nabi yang perkasa. Nabi ulul azmi, Nabi yang hebat. Pernah ada satu pertemuan mereka ni dihidupkan semula Allah bertemu. Nabi Musa menghujat Nabi Adam. Tapi Nabi Musa menerima hujah ini. Wahai Musa, takkah kamu tahu sebelum aku dijadikan dah ada tulis dah. Di dalam Lauh Mahfuz aku dijadikan untuk turun ke bumi. Kan itu ini ja'ila fil ardi khalifah. Surga jannah nama dia. Bumi nama dia ardu. Dan dah kata dah, situ kita dah tahu aku nak jadikan bukan di surga. Surga kriat. Jadi sebenarnya sebelum itu dah ditulis. Jadi terjawablah. Okey. Kita dengan manusia pun baik buruk pun jangan berhujat banyak. Kita tak tahu nakal dia jahat tu, dia husnul khatimah. Kita rasa kita ni bagus, kita tak tahu kita su'ul khatimah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kan? Takut kan? Jangan budak dengan orang kan? Doa selalu sesama mukmin. Sayanglah orang beriman. Sayang orang Islam walaupun dia fasik. Sayanglah orang Islam walaupun dia jahat.
Sebab hujung kalam kita tak tahu kan. Jadi Ustaz mengajar tentang kasih sayang sesama kita. Ya, kita dah tahu dah, memang dia minum arak. Tapi jangan kerana dia minum arak, kita kafirkan dia, kita bunuh dia. Itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran orang lain. Minum arak, dosa besar, kafir, dia bunuh. Itu dia bom kelab malam lah. Kan? Dan sebagainya. Itu bukan ajaran kita, itu ajaran Khawarij. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pujuk-pujuklah manusia kan. Okay, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertaubat. Hujah Nabi Adam. Tidakkah kamu tahu? Sebelum aku dijadi, orang dah tulis aku makhluk bumi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu saja. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih yang follow. Ustaz, kita sudahi dengan doa Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina علمنا منهم جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.